Hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faris Sunuri Motovlog. So untuk video kali ni kita nak ride malam, okay, di mana kita nak share dengan korang berapa top speed dapat dekat motor ni. Sebab on the way balik ni kita nak lalu Lata. So Lata ni kita boleh lah test. Okay, so jom kita sambung on board. Everything aku dah letak 3. Untuk traction control 3 dengan ABS pun tinggi lah. Cuma mode je dalam mode A. Alright. So video ini adalah tentang top speed saja. Aku tak ada nak share benda lain. So dia sekarang disclaimer, motor ni dah letak dengan top box dan juga dah ada windshield daripada Puig lah. So mungkin akan ada sedikit restriction, tapi kita tengoklah macam mana. Right, kita cuba dapat top speed dia. Kita tengoklah berapa boleh dapat. Korang punya expectation berapa agak-agak top speed motor ni dengan 800cc dan touring punya segmen? Berapa agak-agak korang rasa dia boleh dapat? Korang rasa lah, korang rasa macam mana? Apa yang boleh dapat? Cuba korang komen kat bawah. Okay, kita nak keluar gear 2 dalam kosong. Bismillahirrahmanirrahim. First try kita dapat 198. So far tadi laju tak rasa goyang, tak rasa dia membuai ke apa ke, tak ada. So kita test lagi kita punya second round. Ting ting. Round 2. Ting ting. Okay, jom kita try lagi sekali. Kita cuba 198. Kita cuba dapatkan lagi 198. Kereta lah sayang. Membuai-buai. Okey, jumpa geng tadi. Satu ne. So tadi record aku 198. 198. Sebab aku rasa aku mungkin kena lepaskan lagi lah dia punya RPM tu. Aku kena buka lagi RPM dia.
Kasih dia dapat capai kan dia punya kelajuan dia tu. Okay. Ini last round lah ni. Ini last round. Okay, gear 2, gear 2. Gear 2, gear 1 tak boleh. Dia ke bawah sangat dia punya tu. Okay, kita tahan. Lock kat gear 65. Speed limit. Gong 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 gong. Speed limit manual. Gong 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 gong. Okay. Tak boleh. Oh, ada apa ini? Towing. Dia try. Mantap bosku. Dah, api dah latah. So daripada Petronas tadi aku dapat 198 je guys. 198. Aku rasa mungkin boleh go lagi lah. Kalau kata aku buang top box, aku buang mungkin windshield ni aku kena naikkan dia sikit kot kan, sebab rintangan angin kepala aku lagi. Dan especially kena badan lah, rider tu sendiri kena ringan lagi kot aku rasa. Rider kena ringan lagi lah. Rider tu kena ringan lagi. Kalau rider tu ringan, insyaAllah okey lah, boleh dapat 200. Tapi aku rasa motor ni boleh dapat je 22 boleh sampai. 22 boleh sampai. Alright, 22 boleh sampai. So aku tak rasa depan ni aku boleh buat test lagi. Tak ada tempat dah aku boleh buat test. Bahaya lah 200. Kau nak lari 200 dekat jalan macam ni, weh, minta ampun, minta maaf. Saya masih muda lagi untuk ke arah itu. Aduh, ya Allah Akbar. Okay. So far tadi time laju tak ada rasa goyang, tak ada rasa membuai, tak ada rasa nak wobble ke apa ke, tak ada. Sebab yelah, rider tu sendiri dah berat kan. So sebab tak boleh dapat 200 kan. Tapi should be good lah, should be good. Cumanya untuk karakter motor ni tadi masa laju tu aku dapat lah. Bila dah nak sampai, sekejap aku nak kena potong lori ayam ni. Aku memang cukup pantang lori ayam ni. Dia punya hammer dia tu aku tak minat. Potong dulu, bahaya. Okay, so aku dapat rasakan masa dah laju tu, untuk dia push lagi tu macam aku dapat rasa yang dia boleh lagi tapi dia tak boleh. Dia boleh lagi tapi dia tak boleh. Macam tu lah aku dah dapat rasa. Tak sampai cut off lagi tadi. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Boleh tak bagi signal? Susah sangat ke nak bagi signal, wahai manusia? Okay, so itulah dia. Apa nak pergi mana bang? Sabar. Maaf subscriber, tak perasan bateri habis. Jadi kita invest di sini ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen.